Siapa pegawai tanggungjawab? Saya nak bercakap, nak bawa ke mana ni? Siapa pegawai? Tak ada seorang lagi yang dah identify nama dia kepada saya. Kenapa nak halang ni? Hello? Lawan, tetap lawan. Mana? Siapa? Nak bawa ke mana ni? Lawan, tetap lawan. Kaki, hati-hati ya. Alright. Kenapa tak bagi saya cakap dengan anak guam saya ni? Siapa ni? Mana? Nak bawa ke mana ni? Saya tak dimaklumkan. Jadi saya Peguam Albert. Tadi saya cuba untuk berhubung dengan anak guam saya, tidak dibenarkan. Dan telah dia bawa lari oleh SPRM tanpa memberi apa-apa maklumat kepada saya. Saya duduk dalam kereta beberapa minit. Albert telah dibawa balik semula ke rumah. Jadi nampak memang ni cubaan dari pihak SPRM untuk tidak bagi saya berjumpa dengan anak guam. Kenapa perangai macam ni? Kenapa tidak ada apa pegawai yang mengenalkan diri kepada saya, beritahu apa tujuan siasatan geledah dan tangkapan terhadap Albert dan menidakkan hak beliau untuk berjumpa dengan peguam? Mana pegawai yang nak bercakap? Siapa yang nak menjelaskan perkara ni kepada saya?